Masa kita solat berdiri, kaki kita dua kaki itu, dia duduk macam mana? Straight ke bawah ke, atau macam mana? Yang sunnah. Satu lagi, tangan masa berdiri itu sunnah atas perut ke atas dada? Baik. Dia kata masa kita berdiri, kaki kita lurus ke macam mana? Kaki kita lurus lah, lepas tu dipanggil qiyam. Qiyam ini berdiri tegak. Kaki kita ni lutut ni boleh belok, tapi tegak. Ni tubuh lah, faham? Tegak gitu. Jangan diri gitu, mereka orang sakit. Biar tegak gitu. Bila kata salli qa'imah, mana qa'imun, berdiri yang betul. Tangan masih berdiri nak letak mana? Tangan ini pandangan mazhab Hanafi, pegang ni pusat, bawah sikit. Ni pusat. Ni, cuba tengok pusat. Orang ada pusat lah, tak ada sudah. Bawah pun ada pusat sikit. Bukan pegang yang geribel bawah tu. Bawah pusat sikit je gitu. Faham? Ni pusat, bawah ni. Atas Hanafi. Setengah orang dia buat gitu. Tak boleh. Tak ada dalam kaum Hanafi, tak ada. Di bawah pusat, di bawah. Pandangan jumhur ulama, pandangan mazhab Syafi'i, mazhab Hanbali, mazhab Maliki, satu kaul. Ni pusat, ni tangan atas pusat. Faham lagi? Ni. Ni. Berdiri ya. Bawah pusat. Ni pusat. Ni. Kak gini. Ni gini. Ni pusat gini. Bawah. Satu lagi kita ni, jumhur ulama ni. Pusat atas sedikit je. Gitu. Satu kaum mazhab Hanbali, ni pusat atas pada pusat. Ni Hanbali. Gini. Wahabi tu. Mana-mana dia patah tekuk. Serung kita tengok. Kita tak boleh tengok di Saudi, tengok di Kuala Bekah gitu. Baik Kuala Bekah blok-blok ngada baru kok rasa. Mari dua ni, dua satu. Kata ni baca buku punya pasal ni. Baca buku sendiri. Jadi semuanya betul belaka. Allahu Akbar, bawah pada pusat. Allahu Akbar, atas pusat. Allahu Akbar, bawah pada dada, atas pada pusat. Atas dada ni tak ada. Dan satu lagi dalam pandangan mazhab Maliki, lepas Allahu Akbar. Kalau pergi di Morocco, Maghribi, ada gitu. Semua ni betul berlaku. Ijtihad. Yang ni nas. Kenapa? Kerana Imam Hanafi merajihkan sanad yang bawah pada pusat. Semua hadis berlaku. Faham?